Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning gang. Selamat pagi. Welcome back to my channel Mas Fishing 69. Alhamdulillah gang, sampai di spot yang pertama. Hari ni kelainan sikit. Spot yang pertama kita ada di bawah Jim. Di bawah Jim. Yang mana yang baru sampai, aku ucapkan selamat datang. Yang dah lama, aku ucapkan jutaan terima kasih kerana korang sentiasa support Mas Fishing 69. Terima kasih gang kerana korang support Mas Fishing 69. Hari ni aku mancing di Jimah Power Plant macam biasa. Target tak ada target. Apa yang boleh kami bawa naik, kami akan bawa naik. Apa yang boleh bawa naik, kami bawa naik. Okey, sahabat kita yang pertama, sahabat aku yang pertama, Ubay. Pagi-pagi dia dah sulam leader kan. Okey, sahabat aku yang kedua macam biasalah, Nizam. Ubay dengan Nizam ni memang dah biasa dengan aku lah. Mana-mana trip tak kira Jimah ke apa ke, memang dia siap-siap ada, insyaAllah. Hari ni cari apa Zam? Hari ni? GT lah. GT. Gerong. GT gerong Borong. Okey gang, InsyaAllah kalau ada gas-gas yang menarik nanti aku akan tunjukkan kat korang gang. Okey, jom kita mancing dulu. Jom kita mancing dulu. Layan. Kayu, jangan tak kayu. Baik, buat apa baik? Awak buat apa? 2 kali awak sulam je. Tak apa. Saya bersimpati dengan awak. Dia nak bagi besar tu, baik. Pagi-pagi dia hampir tak suka ikut dah. Ada lama sampai sini. Alhamdulillah geng, aku tak sempat nak rekam. Okey, dalam kilo lebih ni. Dua hook. Silver steel ke silver steel. Dua hook. Dalang. Kasih tunjuk. Jig apa? Jig apa? Jig. Alright. Mantap. 2 lebih. Jangan pancing. Alright. Begitu. Okay. Jom. Pancing dulu. Pancing. Nizam surat. Tolong Ubay. Tangguk Ubay. Dah sampai dah leader. Tolong lagi. Kejap. Tolong lagi. Macam sikit je kena. Kena banyak. Alah, pegang ekor je. Ayuh. Weh. Kau kata Allah tak dapat dipisahkan. Kau kata Allah tak dapat pisah sikit ke? Jangan, dia angguk lagi. Masuk ke luar. Mana ada makan ni? Okey geng. SP.
angkat sikit je. Sikit je. Okey. Tekong kita kena apa? Ebek. Ebek makan SP. Ini buktinya. Ebek makan SP. bye. SP. Padu-padu mantap. Jom, layan. Tak. Dubai strike. Akhirnya. Jangan bagi lepas bai Jangan bagi lepas bai Pukul 2.44. Adakah dia naik? Oh, Kaci Alhamdulillah. Saiz baik. Ini yang sedap. Ikan paling sedap sekali ni. Ui. Memang sedap. Udang hidup. Ini paling sedap sekali ikan paling ni. Paling sedap sebab tunggu daripada pagi strike. Paling sedap ni. Aduh. Ya, sudah kena spot. Alhamdulillah. Tak sia-sia engkau. Pasti tak sia-sia tarik sahur. Ya. Lepas sahur, tarik sahur, lepas sahur. Itulah. Baru dapat strike. Alhamdulillah. Mantap. Ubai lagi. Oh, sudah mari. Baru jumpa dia. Dicari-cari ni baru jumpa. Komen. Kau try ambil kau punya tu. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang-petang geng. Welcome back. Selamat petang-petang geng. Okay, Alhamdulillah. Apa yang korang tengok, apa yang aku paparkan tadi, itu je lah yang aku boleh paparkan. Apa yang aku tak dapat, aku minta maaf banyak-banyak geng. Yang mana yang kita orang strike tu, kadang-kadang separuh-separuh tu aku minta maaf banyak lah kan. Kadang-kadang aku tengah buat benda lain kan. Lepas tu tiba-tiba Nizam strike, tiba-tiba Ubai strike kan. So separuh-separuh lah video lah. So aku minta maaf banyak-banyak lah geng. Apa yang aku boleh paparkan, aku paparkan. Apa yang boleh aku tunjukkan, aku tunjukkan. Apa yang aku tak boleh, aku minta maaf banyak-banyak geng. Okay geng, tamatlah sudah aktiviti mancing aku dengan sahabat-sahabat aku hari ni. So hari ni kita orang 3 orang turun kat Jimah Power Plant. Asalnya nak turun Kuantan, tapi trip cancel lah kan. Tak boleh buat apa lah. So nak lepaskan Gian, kita orang datang sini lah kan. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana korang saya support Mas Fishing 69. Terima kasih banyak kerana korang sudi tengok daripada awal sampai habis kan. Terima kasih banyak. Okay, jom tanpa berlengah lagi masa lagi, aku tunjukkan korang hasil-hasil yang kita orang mancing hari ni. Jom. Okay geng, inilah dia hasil-hasil yang kita orang mancing hari ni. Ada talang, ada kaci, ada ebek, ada kerapu dan ada juga
jenah ketanda. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Okey Ubay, nak kata apa-apa tak Ubay? Sebelum balik ni, cakap sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Tak tahu nak kata apa. Yelah. Yeah. Okey geng, kalau korang nak tahu Ubay hari ni ada dengan sangkut je. Aku tak tahulah berapa belas kali dia sangkut, berapa belas kali dia buat FG note. Peringatan, jangan bawa saka pergi laut. Macam ni jadinya. Saka jangan. Okey, apa-apa pun kita orang semua ada strike. Nizam ada strike, Ubay ada strike, semua ada strike. Okey Zam, atas sepatah dua kata Zam sebelum kita balik. Penat lah. Nah Zam. Balik lah. Jom balik. Ini pengganti untuk trip Kuantan macam Itulah. Habis nak buat macam mana Zam kan? Ada juga seko ebek. Okey geng, inilah dia hasil-hasil kita orang. Boleh lah kan? Boleh lah orang kata. Ada strike jig, ada strike bottom, campur-campur kan. Alhamdulillah. Sampai sinilah saja video aku kali ini. Terima kasih banyak korang-korang tengok daripada awal sampai habis. Terima kasih banyak-banyak geng. Semoga Allah saja dapat membalas jasa korang, jasa baik korang. Yang buruknya datang pada aku, yang baiknya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pemancing, rezeki semua serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang bagi rezeki. So kita cuba untuk dapatkan rezeki tu. Okey, terima kasih banyak geng. Yang baiknya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruknya datang pada aku. Umur panjang murah rezeki. Kita akan jumpa di next video geng. Jom. Aku dah letih, sahabat-sahabat aku pun dah letih. Jomlah kita balik. Sekarang pun pukul 6.20. Ni ngam-ngam sampai JT pukul 7. Okey geng. Jom. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Jom. Bye-bye.